Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin, qa'idud du'a fil mujahidin, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbil alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, sama-sama kita menunaikan solat fardul maghrib jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Marilah sama-sama kita berlumba-lumba mencari bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai ke muka surat 233. Pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi kita tengok ayat dia 229. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa kaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. Ayat 87 sampai 89. Tajuk pendirian bangsa Yahudi terhadap para rasul dan kitab yang diturunkan. Jadi tuan-tuan, dalam kuliah yang lalu kita telah sentuh sebab turun ayat 89 ya, pada muka surat 230 tu ya.
sebagai sambungannya, dan kemudiannya kita terus kepada 233. Kita terus masuk pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat di atas kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Ayat di atas memberi satu gambaran, ya, ayat yang kita bacakan tadi, ya, mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kemudiannya disusuli juga dengan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya para rasul, para anbiya semuanya beramal atas kitab yang disyariatkan masing-masing, ya. Tetapi orang Nasrani dan Yahudi masih lagi menolak risalah para anbiya dan rasul. Jadi ayat di atas, ya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, gambaran yang jelas tentang kedudukan kalangan manusia tertentu berdasarkan hukum hakam Tuhan, ya. Allahu yahkumu ma yurid, ya. Allah Subhanahu wa taala maha berhukum atas sesuatu yang dikehendakinya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu sahaja, ya. Manusia juga kena sedar diri sebagai makhluk Allah yang dijadikan di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah hendak meletakkan perhambaan kita kepada Allah. Termasuklah yang dulu-dulu tu, ya. Manusia tidak dijadikan begitu saja. Tuhan tanya dalam Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kamu sangka sesungguhnya kami ini menjadikan kamu begitu saja? Innakum ilaina la turja'un. Awat, kamu ni tak mati dan pulang kepada alam barzah kah? Tak kembali kepada kami kah? Ya, ya. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab sebagai panduan, ya. Para anbiya dan rasul adalah utusan Allah, ya. Apatah lagi, ya, Bani Israel, ya, Yahudi dan Nasrani, ya. Nasrani pun Bani Israel juga, ya. Sebab, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Kisai dalam kitab tafsirnya, dia juga daripada Bani Israel, ya. Jadi mereka ini semuanya diturunkan para anbiya dan rasul bersilih ganti untuk membimbing mereka, ya. Wa iz qala Musa, ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka, ya, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Musa memperingatkan kepada kaum dia, ya qaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu. Iz ja'ala fikum anbiya'a, Allah Ta'ala jadikan para rasul dan nabi di kalangan kamu, ya. Wa ja'alakum muluka, ada juga yang dilantik menjadi raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, yang kami beri ini kami tak bagi dah pada orang lain sebelum ni, ya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menjadikan para anbiya dan rasul untuk membimbing mereka, ya. Kalau
mereka tidak ikut perintah Allah dan Rasul, ya. Orang Yahudi tidak ikut kepada Taurat, orang Nasrani tidak ikut kepada Injil, ya. Zabur itu adalah juga syariat daripada kitab Taurat, kerana Zabur ada lebih daripada himpunan doa-doa munajat, ya, Nabi Daud pada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya adalah syariat Nabi Musa, ya. Sesiapa yang menentang, siapa yang derhaka, siapa yang angkuh untuk menerimanya, maka kesudahannya yang pasti dinantikanlah azab dan tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Taala tahu yang manusia ni tak berupaya untuk menjalani kehidupan tanpa panduan. Ya. Diberikan suhuf-suhuf, diberikan kitab-kitab. Ada di kalangan para nabi yang mendapat suhuf. Ya. Nabi Idris mendapat suhuf. Ya. 30 suhuf. Suhuf lebih kecil daripada kitab. Dia ada lembaran-lembaran. Ya. Nabi Sis mendapat suhuf. Ya. Nabi Musa dapat Taurat, dapat suhuf lagi. Ya. Yang kitab tu kitablah. Jadi kalau kesemuanya ini, ya, Allah Ta'ala sediakan untuk panduan manusia, ya, kita akhir zaman ini dengan Al-Qurannya, kenapa kita tak ikut perintah Allah Ta'ala? Kenapa mereka tidak ikut perintah Allah Ta'ala? Kalau langgar, engkar, besar diri, tak mau terima, dah tahu benda tu benda yang betul, perangai itu perangai setan. Abah tolak, wastaghfara wa kana minal kafirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, dia terangkan dalam Al-Quran, ya. Ya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Ini habuannya apabila tidak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 40. Fakullan, dan setiap, ya, daripada mereka itu, akhazna bizambihi, kami ambil kira tentang dosa-dosa mereka, dosa-dosanya setiap umat tu. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang kami hantarkan tentera kami ke atas mereka yang berupa hasiba, angin kencang. Ada kaum Ad, kaum Samud. Wa minhum man akhazathu sayhatu, mereka dikenakan pekikan, teriakan, ya, yang kuat. Ya. Wa minhum man khashafna bihil arda, di kalangan mereka ada yang kami tenggelamkan, masukkan bumi telan. Ada. Tuhan beri peringatan. Ya. Wa minhum man a'raqna, di kalangan mereka ada yang kami tenggelam. Ini musim banjir ni. Ya. Teringat kita. Tidak lain dan tidak bukan umat Nabi Nuh. A'raqna, tenggelam. Ya. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah itu liyuzlimahum, menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri, diri mereka sendiri yang melakukan kezaliman.
Jadi kalau kita pun samalah. Allah Ta'ala bagi contoh. Sebab itu banyak ayat dalam Quran, ya, yang menyuruh kita ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Fanzuru, ada dalam ayat yang lain surah Al-An'am kot. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat bagaimana akibatnya orang yang mendusta. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas. Ini adalah untuk, ya, bayan pada manusia. Wa hudaw lil muttaqin. Ya. Dia suruh ambil yang timbang. Ya. Sebab itu kalau kita lihat, ya, kesudahan mereka adalah azab, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tengok apa yang berlaku. Saya ambil contohlah. Ya. Satu umat, iaitu kaum Ad. 100 tahun selepas tufan Nuh alaihi salam, ya. Jadi 100 tahun lepas tufan Nuh ni, apabila bahtera Nabi Nuh sangkut di bukit Judi, ya. Bukit Al-Judi disebut dalam Quran. Bukan judi, main judi tu kan. Alif lam jim waw dal ya, Al-Judi, ya. Disebut dalam Quran. Cuma ulama berselisih pendapat lah, judi tu kat mana. Ada yang kata kat India, ada yang kata dekat Arab. Itu cerita lain, ya. Yang pastinya dia disebut, ya. Maka selepas itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan di dalam Al-Quran sangkutnya bahtera Nabi Nuh tu. Waja'alnahu zurriyatahu humul baqun, dalam Quran disebut. Dan kami jadikannya, zuriat-zuriatnya itulah yang tinggal di atas muka bumi. Yang lain semua habis. Habis, lemah, mati, tenggelam. Termasuk anak dia, termasuk isteri dia, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Isteri tidak beriman, anak tidak beriman. Itu anak Nabi. Ya. Sebab itu kata ulama, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dia menyebut dalam kitab dia, pada peristiwa tufan Nuh ni, kullu man ala wajhil ard, semua yang ada di atas muka bumi ini, kullu ni semua manusia. Ya. Kullu semua, ba'du sebahagian, kullu semua. Kullu man ala wajhil ard, semua yang berada di atas muka bumi ini, yansibuna ila auladin Nuh as-salasah, dinasabkan kepada anak Nabi Nuh yang 3, yaitu Hum, Syam, Ham dan Yapis. Ini 100 tahun lepas tu, datanglah kaum Ad. Allah Ta'ala, ya, murka dengan manusia ni, ya. Kira barulah, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, barulah. Kata mu'arihun, kata ahli sejarah Islam, lebih kurang dalam 100 tahun, ya. Tak tahulah tempoh dia. Saya hanya menakalkan, tuan-tuan, saya tidak mereka-reka, ya.
memindahkan pandangan-pandangan ulama, mengumpul dan kemudian saya share dengan sahabat-sahabat. Ya. Datanglah kaum Ad yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi, tidak mentauhidkan Allah, ya, terpengaruh dengan bisikan iblis dan syaitan. Kamu sayang tak datuk nenek moyang kamu yang dulu tu? Tentulah sayang. Kamu sayang tak orang-orang baik, orang-orang saleh di kalangan kamu yang tenggelam dulu? Sayang. Kamu ingat tak mereka? Ingat. Syaitan. Akhirnya dibuat sembah berhala, patung. Dah jadi pula dah. Sebab itu disebut dalam Quran antaranya berhala-berhalanya adalah an-nada wal haba. Kaum Ad. Allah Ta'ala kesian, utuslah Nabi di kalangan mereka. Tapi besar diri. Hud ni satu kaum, suku kaum yang bertubuh besar. Di satu tempat yang dalam Qasasul Anbiya-nya, di satu tempat yang dinamakan Ahqaf, Iram, di antara negeri Yaman dan Oman. Kalau ada handphone, bukalah, Google lah, pakar-pakar sejarah, telah menemui tengkorok-tengkorok yang besar-besar. Itulah tu dia tu. Dan disimpan. Tengkorok dia besar ni dah. Orang dia tak tahu lah besar mana. Dia nak menafikan. Dah terima dapat bukti, dah menafikan. Dia tubuh badan yang besar, yang gagah, kesihatan yang baik, duduk di bumi yang subur, menghijau, diberi kemahiran memahat, memahat bukit, memahat gunung. Disebutlah dalam Quran, Irama zatul imad allati lam yukhlaq mislaha fil bulad. Di negeri Iram yang Allah jadikan, tidak ada lagi, lam yukhlaq mislaha fil bilad. Bangunan-bangunan tu tak ada lagi orang buat macam tu. Tapi besar diri, tak mau sembah Allah Ta'ala, tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Quran disebut fa'amma adun, manakala Ad fastakbaru fil ard, besar diri atas muka bumi ini, angkuh bi ghairil haq, wa qalu man asadda minna quwwah. Tambah pula dia sebut, dikatakan Nabi Hud, siapa lagi yang kuat selain daripada kami? Ada lagi ke? Itu dialah manusia. Apa sahaja suruhan Nabi tak mau buat. Akhirnya cabar. Kalau benarlah Tuhan yang kamu dakwa itu maha berkuasa, datangkan azab ke atas kami. Amboi. Nak cabar Tuhan. Tentera Tuhan ni banyak. Namrud yang gagah pun. Namrud bin Kan'an tu. Kan'an yang marah, yang gagah tu. Namrus. Zaman Nabi Ibrahim. Mati dengan seekor semut dia. Allah Ta'ala telah pernah mengutus tenteranya Ad-Dafadik, katak serang Fir'aun, belalang serang Fir'aun, setakat nak cabar. Kemudiannya Allah SWT menghancurkan mereka. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin, dihancurkan dengan angin sarsar, angin sejuk yang berterusan. Saharaha alaihim
sab'a layalin wa samaniyata ayyamin, yang Allah Ta'ala lakukan pada angin tersebut supaya serang mereka selama 8 hari. Pakej azab dia 8 hari 7 malam. Ya, disebut dalam Quran. Ya, atiyatin sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuman, berterusan. Kemudian mereka mati ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah, seperti mati keras macam tu, batang kurma yang tumbang. Nak cabar Allah Ta'ala. Itu. Ya. Itu dikatakan. Kemudian kita tengok dalam kitab kita. Jumlah para rasul yang begitu ramai diutuskan kepada Bani Israel secara silih berganti, menunjukkan keprihatinan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu tinggi terhadap golongan manusia yang paling degil dan melampau tersebut. Sayang lagi kerana apa? Kerana datuk nenek moyang mereka adalah orang yang mulia. Israel, Nabi Allah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Bukti dia apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 44. Ya. Summa arsalna rusulana tatra. Kemudiannya kami utuskan utusan-utusannya bersilih ganti. Kullu ma jaa ummatun rasuluna kazzabuh. Datang sahaja umat Nabi menyeru mereka, mereka dustakan Nabi. Fa'atba'na ba'dahum ba'da. Lepas satu-satu. Wa ja'alnahum ahadisa. Ya, kisah para anbiya dan rasul di kalangan mereka, kisah mereka yang menentang rasul menjadi satu cerita ahadisa yang boleh diambil pengajaran. Fabu'dan liqaumil la yu'minun. Maka binasalah azab Allah pada orang yang tidak beriman. Sebab itu saya cerita dah dulu, ya, kalau kita bilang tak kurang daripada 12. Ya. Bermula dengan yang melahirnya, keturunannya adalah Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifl, Yusuf, Ayub, Musa, ya, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihimussalatu wassalam. Itu dikatakan dalam ayat tu tatra. Kerana apa? Kerana mereka ini daripada golongan yang baik-baik. Ya. Ini adalah untuk memberi mereka peluang. Memberi kita peluang. Kita kadang duduk sedap dengar cerita mereka aja, kita pun kena ambil iktibar juga. Peluang kita semasa hidup lah. Ya. Kena ikutlah Al-Quran. Cerita mereka dah habis dah. Dah habis dah, dah mati dah. Mereka ni tak ada dah. Masuk neraka dah. Ya. Confirm masuk neraka punya. Dan Allah kata laknatullah. Laknat Allah. Ya. Cuma tak, ya, gezek dah masuk neraka tu. Tuhan kata laknat. Yang kita ambil iktibar lah. Kita ni ambil iktibar. Kita tumpang ada hayat. Ya. Yang paling degil, yang paling takabur, itu diseksa dan dihukum. Selepas itu maka ini adalah wajar dan adil. Tak mana lagi nak, ya, tak boleh nak kata nanti kenapa ya Allah kamu tak bagikan peluang pada kami. Ya, kalau diakurahkan umur 1000 tahun pun dia tetap jadi macam tu. Diazab oleh Allah SWT. Nu'ammar bi alf sanatin. Sama juga. Ya.
Dah nak masuk dah azab dah. Ya, barulah timbul. Walau tara izukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dalam Quran sebut dah. Walau tara, surah Al-An'am, tak ingat ayat berapa. Walau tara. Nanti kamu bukalah nanti. Kita nak tengok. Tuhan kata pasti tengok nanti bagaimana pelaksanaannya. Walau tara izwukifu 'alan nar. Dah nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kerana kesalahan mereka. Walau tara izwukifu 'alan nar. Faqalu ya laitana. Mereka pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitana, alangkah kami ini baiknya. Alangkah baiknya bagi kami. Nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina. Kamu patah balik kami, sambung umur kami. Tuan nak kata apa? Ya. Walau tara izukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina. Kami tak dusta dah, kami patuh. Ya. Tuhan tahu dah. Wa nakuna minal mu'minin. Kami pada masa itu kami akan jadi orang yang terima apa yang kamu perintah, apa yang beriman apa yang kamu perintah. Pembohong. Itulah kisah dia, ya. Na'udzubillahi minaz zalim. Manusia tidak boleh mendakwa, mereka tidak boleh mendakwa, kita tidak boleh mendakwa. Kita yang menzalimi diri kita. Ya. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala, sambung perenggan 3, ambil pengajaran ni hari ni malam ni kita ambil pengajaran. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengajaran. Dia pun tak skop ayat mana-mana. Dia kata ayat di atas. Ambil pengajaran. Cuma saya share lah dengan tuan-tuan. Ya. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maha Suci itu maksudnya tidak ada sekelumit pun yang mencacatkan. Maha Suci Allah. Ya. Daripada melakukan kezaliman, tak ada sikit zalim pun. Jangan duk kata Allah zalim. Tidak, tak ada zalim. Ya. Jangan duk kata Tuhan zalim. Jangan duk. Apa benda tak cukup? Apa benda mereka tak cukup? Apa benda kita tak cukup? Semua cukup. Akal sehat, Quran ada, pedoman Nabi ada, hadis Nabi ada. Apa tak cukup? Kekuatan ada, sehat ada. Semua. Dalam pun Tuhan dah bagi fitrah dalam kita ni, memang fitratullah ni memang tersedia kita ni, hati kita untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa lagi tak cukup? Sesungguhnya Allah SWT Maha Suci dari melakukan kezaliman. Tidak ada sekelumit pun. Janganlah duk kata zalim terhadap mana-mana hambanya. Ini diperkuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka. Bukan setakat kutuk. Kutuk tu maksudnya azab lah. Dengan kata lain, golongan Yahudi dilaknat oleh Allah disebabkan kekufuran. Kufur, engkar, tolak, tak mau terima. Dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Yatajawazun, melampaui batas. Inilah balasan terhadap orang yang terhadap dosa besar yang telah dilakukan. Kalau syirik tu dah memang syirik, sama aja. Yahudi pun syirik, Nasrani pun syirik.
Yahudi pun kata apa? Yahudi, Nasrani, Kristian kata Isa anak Allah, Yahudi kata Uzair anak Allah, sama-sama. Ya, jadi dosa besar. Ya. Apatah lagi Nabi pula dan Rasul dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Kan? Nabi bunuh. Ya, tak tahulah hati apa. Ya, kita mengambil yang iktibar. Ya. Kita tak ada lah sampai tahap tu. Kan? Orang Melayu ni tak ada sampai tahap tu. Ya. Dia jahat-jahat sendiri je kot. Tak tahulah inilah manusia yang kata paling hebat bunuh Nabi ni. Ya. Segala pendedahan, perenggan yang terakhir, segala pendedahan mengenai perihal Yahudi, penjelasan keburukan mereka, cemuhan terhadap kezaliman yang mereka lakukan, kekufuran mereka dan pengetahuan Nabi tentang apa yang mereka sembunyikan dari syariat Taurat, semuanya adalah bukti dan dalil menunjukkan kebenaran kenabian nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beksahnya. Buktinya apa? Bukti betulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka cuba sorok kenubuahan Nabi Muhammad, nubuah. Kalau tak betul sorok apa-apa. Ya, yang paling banyak dia sorok tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahu tak? Pasal apa tak tahu? Quran dia kata dah, allazina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Allahu akbar. Ya. Nauzubillahi minaz zalim. Itulah penghujungnya, pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi tuan-tuan, kita masuk 234 tajuk baru. Ada masa lagi ke? 5 minit. 5 minit je. 234 tajuk baru. Ni tuan-tuan, ni bukan senang nak dengar cerita orang Yahudi dia. Sampai beratus-ratus ayat dia. Rasa dah masuk cerita Yahudi dah. Juzuk 1 memang Yahudi lah. Kan? Lepas tu juzuk 2 lambat lagi lah. Kok tebal lagi ni. Yang masuk juzuk 2 sekarang ni, di hujung ni, Masjid Expo dengan Munawarah aja. Tahun depan kot juzuk 2. Juzuk yang lain juzuk 1 lagi. Lambat lagi nak dengar cerita Yahudi tak habis-habis. Ya. Ni cerita Yahudi lagi. Keengganan beriman dengan kitab dan rasul satu jenayah. Membunuh para nabi. Dia lagi, Yahudi lagi. Ya. Cerita tak habis-habis. Ya. Daripada ayat 40 sampai 100 lebih. Itu cerita Yahudi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu ba'yan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walilkafirina azabun muhin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 90-91. Bi'sa mastarau bihi anfusahum. Bi'sa ni buruk, sangat huduh. Bi'sa. Jadi dia kata jemaah dia, alangkah buruknya. Bi'sa mah tu sangat buruk lah.
Ya. Bi'sama. Alangkah buruknya urusan, yakni pertukaran yang dilakukan mereka. Mereka tu tuan-tuan tidak lain tidak bukan orang Yahudi lah. Yahudi lah tu. Mereka tu. Ya, hum tu. Anfusahum tu. Hum tu ganti nama kan. Mereka menjual diri sendiri dengan membeli kekufuran terhadap apa yang telah diturunkan Allah. Dia ada kebenaran, ada cahaya. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Kemudiannya bila sesak nak cari pengaruh, sama ada pengaruh orang ke, nak cari habuan dunia ke, lelong pilih agama tu. Yang pentingnya dunia main. Macam itulah. Nabi ada tak? Mana ada? Dah jual tu. Agama kami betul ke agama dia betul? Agama apalah betul? Agama dia pembohong. Jual lah tu. Orang macam itulah. Kerana dunia. Tu je lah. Orang Yahudi. Kerana tengok makna dia. Ba'yan ni hasad. Sama dengan hasadan. Ujung surah Baqarah nanti 100 lebih tak ingat tadi dia katakan hasadan min indi anfusihim, kerana hasad, dengki. Kenapa musuh sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana dengki, hasadan. Di sini ba'yan dengan hasad ni bara. Lebih kurang samalah. Hati, busuk hati, iri hati. Sebab Allah menurunkan kurnianya, kehendak dia, anugerah dia kepada para hamba yang dikehendakinya. Dia tak puas hati betul. Pasal apa akhir zaman tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Arab. Tak puas hati. Dia nak tutup juga dengan Bani Israel je. Satu lagi last. Musa, Isa, Muhammad. Deret tiba-tiba Arab. Itulah. Tak tahu dah punya busuk hati dia. Lepas tu petikaikan Allah. Pasal apa Allah bertindak macam tu? Hang siapa Yahudi nak petikai Allah? Kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Justru itu mereka berhadapan. Akibat perbuatan tu, ayat yang 90 tu. Justru itu mereka berhadapan dengan kemurkaan demi kemurkaan Allah. Satu. Azab Allah. Sampailah yang saya dah cerita. Sampai akhir zaman pun orang bukan setakat manusia benci. Batu pun benci. Pokok pun benci. Kan saya cerita dulu kan. Kecuali satu pokok je. Gharqad. Kan? Itu pokok orang Yahudi. Sampai zaman macam tu. Lepas tu habis lah. Perang tu. Dah perang Malhamah Kubra tu. Habis lepas tu. Apa nama Ya'juj dan Ma'juj itu tak ada habis dah. Yahudi habis dah. Tak ada dah. Habis ya. Justru itu mereka berhadapan dengan kemurkaan demi kemurkaan Allah. Memang untuk orang-orang kafir itu disediakan seksaan yang menghinakan. Seksaan lagi. 91. Golongan itu Yahudi je lah. Umumlah, khusus ayat ni Yahudi lah. Golongan itu khitab dia Yahudi lah. Apabila dikatakan kepada mereka Yahudi itu, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Ini tentulah Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dia jawab kau tu pula dah. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Taurat apa? Taurat pun tak ada dah. Yang tinggal Quran je lah. Wa nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang menurunkan zikra itu, Al-Quran itu, maka kamilah yang menjaganya. Tak ada. Dan mereka kafir kepada Al-Quran.
kufur yang diturunkan sesudah itu, ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah juga, wahai Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu benar-benar beriman, benar-benar orang yang beriman. Dah sayang sangat Nabi, patut bunuh Nabi. Tu satu auta lah, kan? Jadi saya kata kot, termasuk isyak kan? Belum? Ha? Belum lagi? Okey. Jadi saya rasa tak apalah, saya berhenti dekat itulah, ya. Jadi kalau sambung sekali lagi jadi tergantung, tak sedap. Ni kalau sambung ni tentunya jalan tak syok lah. Itu terjemahan. Jadi itulah ceritanya orang Yahudi, ya. Jadi kita mengambil iktibar atas lafaz yang umum, bukan khusus sebab dia, ya. Dia tak pernah puas hati, ya. Sehinggalah akhir zaman nanti, ya, macam mana saya sebutkan tadi, iaitu illal gharqat fa innahu min sajaratil yahud. Dia sayang sungguh, sebab pokok tu tak bercakap, pokok lain habis, ya. Ya ibadallah, ya ibadallah, ya. Ta'al, ya. Ya muslim, ta'al. Hadha yahudi khalfi, hadha yahudi khalfi, ya. Fa'tulu. Allah cerita dia. Ya Allah. Ni hadis sahih ni, ya. Dia percaya, tuan-tuan, dia percaya. Ya, itu baru resmi dia habis. Dia percaya. Sebab itu orang Yahudi ni, saya tak pernah lah sampai haji, pernah sampai ke sana, ke Baitul Maqdis. Tak pernah. Ada di expo cikgu apa tu, dia cerita, saya dah sampai, ustaz cerita tu. Aku ada rombongan kan, orang pencen kan suka rombongan, ya, masuk ke Baitul Maqdis ke mana ke, ya. Dia tanam beribu-ribu, ya, hektar, ya, pokok gharqat ni. Di mana? Di tebing barat Gaza tu. Sebab dia nak perang senang, ya, nak menyorok senang. Syai'o. Nah, tu jadi, ya Allah. Tapi train kau nak pergi, ya, tak pernah pergi lagi. Ya. Ada cikgu tu cerita dia dah sampai, kata rombongan. Oh, seronok dia. Ya. Jadi mudah-mudahan saya dan tuan-tuan mengambil iktibar bersama. Saya minta maaf pada sekasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.